Okey, untuk buka bonet X50 baru kalau nak buka bonet belakang daripada dalam, jawapan dia adalah tidak boleh. Dia tidak seperti X50 model lama yang kita boleh buka dekat X50 model lama. Kalau flagship kita boleh buka bonet belakang dekat sini saja. Untuk model X50 FL yang baru ni, kita hanya boleh buka bonet ketika kita dah matikan enjin. Barulah kita boleh buka menggunakan remote. Jadi Kimi harap dengan video Kimi ni abang jelas lah. Sekiranya jelas abang boleh komen jelas. Dan sekiranya abang belum follow, mintalah follow Kimi dan tap screen dan share lah video Kimi dan save video Kimi ni. Sekiranya anda semua ingin membeli kereta Proton ataupun nak trade in kereta lama, masuk ambil kereta baru, boleh dapatkan nombor Kimi dekat bio Kimi. Okay guys, sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.